4 individu termasuk seorang anggota tentera wanita yang digantung tugas berdepan pertuduhan menipu seorang lelaki berkaitan pelaburan minyak wangi tidak wujud. Kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Puteri Alisa Nabila Muhammad Razali, 23 tahun yang juga anggota tentera bersama 3 lagi tertuduh iaitu Muhammad Nazirul Azri Fairuz, Mariam Najwa Mahadi dan Ko Leong Wiong didakwa menipu seorang anggota tentera lelaki berusia 20 tahun. Mangsa didakwa diperdaya untuk menyertai pelaburan minyak wangi tidak wujud sehingga menyebabkan pemindahan wang sebanyak RM38,400 ke akaun bank milik salah seorang tertuduh. Kesalahan itu didakwa berlaku di sebuah restoran di Sentul 2 Mei lalu. Magistrate membenarkan Puteri Alisa dijamin RM14,000 manakala 3 lagi tertuduh dijamin RM7,000 seorang. Sebutan semula kes 21 Ogos depan.